Berapa kali dah cakap nanti aku mula, tapi nanti tu tak pernah tiba. Sebenarnya bukan sebab tak mampu, tapi sebab terlalu selesa dengan alasan. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai orang tunggu masa sesuai, tunggu gaji naik, tunggu bonus, tunggu duit lebih. Tapi bila gaji naik, komitmen pun naik sama. Kereta besar, rumah baru, gaya hidup pun berubah. Akhirnya tetap tak ada simpanan. Simpan emas ni ajar kita mula walaupun kecil. RM10 pun boleh, asalkan kita istiqamah. Kan soal jumlah, tapi tabiat. Kalau dari sekarang kita boleh tahan diri untuk hasilkan duit setiap bulan, itu tanda kita serius nak ubah nasib. Sebab kalau tak ubah tabiat, hari ini 10 tahun lagi pun kita akan ulang kitaran yang sama. Kerja kuat tapi hasilnya habis setiap bulan. Orang yang berjaya bukan sebab dia banyak duit, tapi sebab dia berani mula walaupun kecil. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, nak ubah nasib, ubahlah tindakan dulu. Mula hari ini dengan 1 gram emas. Kecil langkahnya, tapi besar kesannya untuk masa depan. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.